Bagaimana anda mengatakan pelurus rambut dalam bahasa Inggeris? A. Hair dryer. B. Hair straightener. C. Curling iron. D. Comb. Jawapan yang betul ialah pilihan B. Hair straightener. Bagaimana anda mengatakan pelurus rambut dalam bahasa Inggeris? A. Shaver. B. Blade. C. Razor. D. Trimmer. Jawapan yang betul ialah pilihan D. Trimmer. Bagaimana anda mengatakan jubah mandi dalam bahasa Inggeris? A. Bathrobe. B. Towel. C. Pajamas. D. Blanket. Jawapan yang betul ialah pilihan A. Bathrobe.